Ini kadang ada setengah masjid, bukan sini, dah jauh lagi perjalanan kita ni. Masjid ni insya-Allah bagus. Kadang ada setengah-setengah masjid tu, kadang bukan sinilah, ingat di Baghdad kot, no. Dia punya dia punya perselisihan tu kadang-kadang tak syok, tak berkesudahan kadang tu. Imam satu tak puas hati dengan imam dua. Kan? Setiausaha tak puas hati dengan pengerusi. Banyak jadi. Jemaah tak puas hati dengan imam, panjang sangat. Lepas tu tak kedirnya tu imam tu accident. Accident tu imam tu. Hak tak puas hati ni bagus. Balasan Allah. Panjang baca. Dan tu imam tu pun papai accident, memang enak atau enak tiap-tiap malam. Kan? Amboi mulut hampa lah sakai subuh kata netizen konoha dia tak puas hati dia sembuh lah tu imam kira apa ustaz pun kena kena. Maka sebab itulah kita dalam masyarakat, macam mana nak jadi masyarakat sejahtera, bermula dengan keluarga. Persoalannya dalam keluarga ni pun kadang tak selesai lagi ustaz. Lagu mana cerita? Ya. Sebab itu kita lihat dalam Quran Allah Ta'ala berfirman. Ini dengar baik-baik nah. Keluarga-keluarga hak baik-baik semua ni dengar elok-elok. Rupanya selama kita hidup ni, malaikat mendoakan kalau kita ni di kalangan mak bapak yang baik, anak-anak hak baik, kita didoakan oleh malaikat. Malaikat mana? Nama malaikat itu adalah malaikat Hamalatul Arash. Malaikat pemegang arash. Apa malaikat pemegang arash tu dia doa? Allah sebut dalam Quran, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Kata Allah, malaikat pemegang arash itu berdoa, wahai Tuhan kami, masukkanlah depa tu semua ke dalam syurga Adnin. Syurga apa? Adnin. Syurga kan banyak tingkat. Syurga nama Jannatul Ma'wa. Lagi ada syurga Jannatul Naim. Lagi banyak paling tinggi syurga Firdaus. Tapi ada satu syurga namanya syurga Adnin. Malaikat tu doa, dia kata ya Allah masukkan depa ni semua ke dalam syurga Adnin. Siapa dia? Ni ahli Qaryah Masjid Jami' Arakuda ni semua, amin insya-Allah. Masukkan depa ni semua ke dalam syurga Adnin. Siapa dia? Iaitu dalam kalangan mak bapa yang baik-baik, isteri-isteri yang baik-baik, suami-suami hak baik-baik, anak cucu keturunan hak bagus-bagus, semuanya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan kena ingat, hak doa ni malaikat tu. Ni hak doa ni malaikat ni. Malaikat ni la ya'sunallah, dia tak ingkar kepada Allah. Maknanya dia punya doa mustajab. Kita yang doakan kita Tok Syekh Wali ni Maulana, doa kita pun berasa kemah dah. Teriak dah, berambu yang kata Allah, Syekh doakan saya. Itu Syekh tu pun ada ke dosa dia, silap-silap semua ada. Tapi had doa kita ni malaikat. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Ghafir ayat yang ke-8. Surah Ghafir ayat 8. Tuan-tuan boleh tengok sendiri.